Okay, hai, bersama dengan Azman Movie. Azman Movie ternampak lagi traktor lekat. Tapi kali ni traktor ni lain sikit lah. Traktor ni dia traktor kangaroo ataupun traktor trek yang panjang tu. Boleh tengok kat sini. Okay, dia punya trek tak nampak. Trek tu tak nampak tu dia punya kedudukan dia ataupun posisi kedudukan dia, dia punya dia macam terjatuh kubang di bahagian depan. Tapi enjin masih lagi nampak, bateri pun nampak lagi lah. Cuma tung apa tu? Tung minyak ke tu ayak masih ada melampung lagi. Ni tang penjuru batas ni, dia tang tepi tang corner. Di tepi tang corner ni. Dia macam kubang dalam ni kot ni. Memang dalam kubang ni. Tapi sebelum tu terima kasih tau yang klik video ni, yang pernah tengok video-video sebelum ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni ataupun video-video yang akan datang, boleh tekan subscribe ataupun tekan like ataupun nak bagi komen. Boleh bagi komen ataupun nak scroll tengok video-video macam ni. Boleh tengok video-video macam ni. Traktor lekat, mesin padi lekat, backhoe lekat, macam-macam lagi lekat lah. Boleh tengok ni, traktor ni lekat dalam, terjatuh kubang. Okey, kalau kita tengok kedudukan ataupun posisi di bahagian tepi ni, dia macam terjatuh kubang di bahagian depan. Mungkin dia dah cuba nak ghostan ke belakang tapi tak boleh. Sangat mencabar dan kubang dia sangat dalam. Jom kita pergi tengok lagi dekat lah. Okey, saya cuba berjalan dalam bendang ni pun dia tak dalam lah, dia tak tenggelam. Cuma tang bahagian tepi penjuru ni, dia jadi dalam sikit. Okey, trek macam tak nampak. Dia balut dengan selut tebal. Trek tak nampak lah, dia balut dengan selut tebal. Tapi dia punya enjin masih lagi nampak. Exhaust nampak lagi. Dia punya tung tu, tung apa dah terapung. Tung terapung lah tu. Bahagian putak. Putak dia tak apa, dia berat belakang. Tapi bila dia cuba nak ghostan, tapi tak boleh. Okey, trek belah sini nampak. Trek belah sini dia nampak. Spoket pun nampak lah. Spoket pun nampak. Dia punya trek power pun nampak. Cuma dia terjatuh kubang di bahagian depan. Okey. Dia punya enjin. Ni tangki minyak nampak lagi lah. Dia tak tenggelam tak dalam ni. Cuma dia macam terjatuh ke dalam. Ke bawah ni kan. Macam lubang ni di bahagian depan. Jadi mungkin dia berat depan sebab berat enjin. Ataupun dia terjatuh kubang yang dalam. Tapi dia cuba nak ghostan ni, tapi tak boleh. Dia tak boleh, dalam juga ni. Kalau tengok kubang ni pun dalam ni kot. Kubang ni dalam ni. Mana ni dalam. Okay, dalam juga ni. Kalau saya tekan ni pun dalam. Okay, dalam ni kan. Dalam. Kubang dalam. Mulut dalam kat ni. Dia dalam juga. Dia mencabar juga. Cara dia mencabar juga. Dia macam balut. Trek balut. Dia cuba ghostan lah nak pergi ke belakang. Tapi tak boleh. Tapi tak apalah. Kita tunggu dulu tengok. Dia nak naik macam mana. Mungkin kena tarik daripada belakang lah. Sebab kalau tarik daripada depan memang tak boleh dah. Sebab depan dia kubang dalam. Kita tengok antara ni dia memang kubang dalam juga. Dia mungkin cuba nak kono, nak pergi ke depan ke belah sana lah sebab nak putak bendang kan. Tapi tak boleh. Dia dalam. Dia cuba nak ghostan pergi ke belakang. Tapi bila nak ghostan tak lepas. Okey. Nak ghostan ke belakang tak lepas. Okey, tempat saya pijak ni dia tak dalam sangat. Ni tempat saya pijak ni dia tak dalam. Dia tak terperlui. Orang kata dia tak terperlui dalam. Dia macam bawah kerah. Atas dia lembut dah. Tapi atas pun kerah ni. Atas pun kerah. Dia bawah pun kerah. Dua-dua kerah. Macam di situ. Dia mungkin dia tepi tang penjuru. Dia jadi kubang lembik. Bila cuba nak masuk. Tapi dia tak boleh dah. Dia mungkin atas kerah. Tapi bawah lembik. Macam tempat yang saya pijak ni. Dia atas kerah. Bawah pun kerah. Dia tak terperlui. Dia tak terperlui. Okay, kita tak tahu lagi nak tarik bagi macam mana. Mungkin tarik ke belakang lah. Sebab kalau tarik di depan tak boleh. Kubang dalam. Kalau tarik depan pun sangkut dengan parit tepi, parit buang pun kan, parit tepi jalan. Maksudnya mungkin kena tarik daripada belakang lah. Okey. Kita tunggu dulu, kita tengok macam mana mereka nak tarik. Mencabar juga selalunya kalau traktor macam ni dia payah nak lekat.
Tapi kadang-kadang dia lekat juga kan. Kita bukan boleh nak agak macam mana nak lekat. Okey. Petok tang tepi tu mungkin dia ni penjuru. Bila penjuru dia jadi macam dia koyak tanah tau, dia koyak. Bila koyak dia mungkin dalam sikit bahagian atas tu. Tapi tak apalah, kita tengok dulu macam mana depa nak tarik. Sebab tengok dalam juga ni. Tengok dalam. Tengok dalam juga. Memang tebal jatuh dalam. Dia jadi kuban dalam, masuk kalau dia ke dalam. Memang mencabar juga lah. Tak apa, kita tengok dulu macam mana. Okey, lagi kita main lagi. Teruskan bersama dengan My Movie.